Selamat sejahtera, kami dari SGKT Terengganu ingin membentangkan inovasi kami yang bertajuk Go Green Pot dengan slogan Every Pot Plants a Better Future. Go Green Pot ini adalah sebuah pasu tanaman yang dihasilkan daripada bahan terpakai yang sering dianggap sebagai sisa buangan seperti sisa buah-buahan, surat khabar dan sebagainya. Daripada buang begitu sahaja, kami telah olah menjadikan produk itu yang bermanfaat kepada masyarakat. Okey. Sebelum saya menerangkan tentang produk kami, mari kita lihat apakah isu yang berlaku sekarang. Okey, tahukah anda setiap tahun berjuta-juta tan plastik, sisa plastik dibuang dan ia mengambil masa yang lama, masa yang ratusan tahun untuk terurai. Hal ini telah menyebabkan berlakunya pencemaran alam sekitar. Oleh itu, perkara ini telah mengancam kehidupan bumi. Daripada masalah ini tercetusnya idea menghasilkan Go Green Pot. Go Green Pot merupakan satu inovasi kreatif yang mengubah bahan terbuang seperti sisa buah-buahan, surat khabar lama kepada pasu tanaman mesra alam yang lebih lestari. Kami juga telah mengimplementasikan konsep 3R iaitu Reduce, Reuse, Recycle dalam inovasi kami. Kami telah mengurangkan penggunaan plastik polybag untuk tanaman. Kami reuse sisa buangan buah-buahan, surat khabar lama dan juga recycle semua benda ini untuk menghasilkan Go Green Pot. Go Green Pot ini membantu mengurangkan sisa buangan sambil menggalakkan amalan kelestarian kepada semua masyarakat. Seterusnya saya akan menerangkan idea dan konsep di sebalik inovasi kami iaitu Go Green Pot. Go Green Pot ni sebenarnya direka sebagai alternatif kepada pasu plastik konvensional yang dikenali sebagai polybag. Oleh itu, kami menggunakan bahan terpakai seperti sisa buah-buahan, surat khabar lama yang diproses semula menjadi bekas tanaman yang unik dan juga praktikal. Kami juga telah mengaplikasikan beberapa konsep dalam Go Green Pot ni, antaranya ialah dari aspek kelestarian alam sekitar, di mana Go Green Pot ni ialah mesra alam. Kami mengutamakan pengurangan penggunaan plastik baharu dan juga memanfaatkan bahan buangan. Yang keduanya adalah dari aspek kehidupan hijau, di mana inovasi kami menyokong kehidupan hijau. Kami menggalakkan aktiviti penanaman pokok serta memberikan kesedaran terhadap alam sekitar. Yang ketiga adalah inovasi ini turut mengaplikasikan elemen STEM. Dari aspek sains, kami memahami keperluan tumbuhan dan juga bahan biodegradasi. Yang kedua, dari aspek teknologi, kami telah memahami penggunaan teknik pemprosesan bahan. Yang ketiga, dari aspek kejuruteraan iaitu engineering, kami mereka bentuk pasu yang kukuh dan berfungsi. Yang terakhir adalah dari aspek mathematics, di mana kami mengira ukuran, kapasiti dan juga kos penghasilan. Saya ingin menerangkan objektif inovasi STEM kami iaitu Go Green Pot. Objektif yang pertama ialah mengurangkan penggunaan polybag dalam aktiviti penanaman. Inovasi Go Green Pot bertujuan menggantikan penggunaan polybag plastik yang biasa digunakan untuk penanaman anak pokok. Polybag mengambil masa yang lama untuk terurai dan boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar. Penggunaan Go Green Pot daripada bahan terbuang dapat mengurangkan kebergantungan kepada plastik serta menggalakkan amalan pertanian yang lebih mesra alam. Objektif kedua inovasi kami ialah memanfaatkan sisa bahan buangan. Go Green Pot menggunakan bahan buangan seperti kertas terpakai
dan sisa sayuran dan buah-buahan yang biasa kita buang. Bahan-bahan ini diproses semula menjadi pasu tanaman yang boleh terurai secara semula jadi. Objektif ketiga ialah meningkatkan kesedaran tentang penjagaan alam sekitar. Inovasi ini bertujuan mendidik murid dan masyarakat tentang kepentingan menjaga alam sekitar melalui amalan hijau. Melalui penghasilan dan penggunaan Go Green Board, pengguna dapat memahami kepentingan mengurangkan pencemaran plastik, mengurus sisa dengan bijak dan mengamalkan gaya hidup lestari untuk melindungi bumi. Baiklah, jadi sekarang kita akan lihat pada panduan penggunaan Go Green Pod yang terdiri daripada hanya 3 formula sahaja, iaitu mudah, praktikal dan mesra alam. Ya, Go Green Pod ini sangat mudah untuk digunakan dan juga mesra alam kerana bahan-bahan yang dihasilkannya merupakan bahan-bahan alam semula jadi. Dan juga Go Green Pod ini merupakan 100% biodegradasi kerana telah dihasilkan melalui gunakan bahan-bahan buangan seperti kulit, sayur mayur, buah-buahan dan sebagainya. Jadi, langkah pertama dalam panduan penggunaan Go Green Pod ini adalah isi tanah tanaman, iaitu masukkan tanah yang subur sehingga memenuhi 3/4 bahagian pasu dan guna tanah campuran atau tanah yang telah dikompos. Dan langkah keduanya adalah tanam anak pokok, iaitu masuk anak benih ke dalam Go Green Pot yang kami telah hasilkan dan tambahkan sedikit tanah di sekeliling akar. Jadi di sini kita tidak perlu menekan terlalu kuat anak benih tersebut ataupun tanah tersebut. Jadi langkah ketiga dalam panduan penggunaan Go Green Pot ini ialah siram seperti biasa. Ya, seperti siram air secukupnya setiap hari. Sebagai contohnya sekali sehari kita boleh menyiram air untuk anak benih tersebut. Jadi Go Green Pot ini juga mempunyai struktur berliang yang membantu mengekalkan kelembapan tanah supaya memudahkan proses tumbesaran bagi sesebuah anak pokok ataupun anak benih. Jadi langkah yang terakhir iaitu langkah keempatnya ialah letakkan di kawasan sesuai. Ya, tempatkan pasu iaitu Go Green Pot tersebut di kawasan yang menerima cahaya matahari yang mencukupi supaya sesuai untuk proses tumbesaran bagi sesebuah anak benih. Keberkesanan inovasi STEM. Jadi apa berlaku selepas digunakan Go Green Pot? Kita terus boleh ditanam bersama anak pokok. Jadi kitaran Go Green Pot ialah sisa sayuran, kertas terpakai, Go Green Pot, tanam pokok lepas tu terurai dan menjadi baja organik. Jadi nombor pertama, kita tidak perlu keluarkan pokok sebab anak pokok dipindahkan bersama Go Green Pot terus ke dalam tanah dan ini dapat mengelakkan akar rosak. Dan nombor kedua ialah pasu mula terurai. Dalam tempoh 45 hingga 60 hari, Go Green Pot akan mula mereput secara semula jadi. Jadi tiada sisa plastik digunakan. Nombor 3, menjadi baja organik. Pasu akan bertukar menjadi bahan organik, menambah nutrien tanah, meningkatkan kelembapan dan membantu pertumbuhan akar. Dan nombor 4, pokok membesar dengan lebih baik. Hasil kajian ini juga menunjukkan percambahan benih lebih tinggi, pokok lebih tinggi, bilangan daun lebih banyak, kurang kerosakan akar berbanding penggunaan polybag plastik. Jadi di sini telah selikan jadual perbandingan prestasi pertumbuhan tanaman dan ciri-ciri medium penanaman antara polybag plastik dan Go Green Pot. Jadi dari segi kadar percembahan benih 82% dan Go Green Pot ialah 94%. Manakala dari segi ketinggian pokok selepas 30 hari, polybag plastik adalah 12.6 cm dan Go Green Pot 15.8 cm dan bilangan daun adalah 6 helai berbanding dengan 9 helai. Dan kerosakan akar ialah tinggi bagi polybag plastik manakala Go Green Pot sangat rendah. Dan akhirnya tempoh pengabaian pasu adalah tidak terurai, iaitu penguraiannya tidak terurai. Tetapi Go Green Pot adalah 45 hingga 60 hari. Jadi ini adalah bukti-bukti gambar yang kami selitkan. Dampak positif inovasi STEM Go Green Pot. Pertamanya ialah mesra alam dan biodegradasi. Go Green Pot dihasilkan daripada bahan terpakai seperti kertas dan sisa-sisa sayuran dan buah-buahan yang boleh terurai secara semula jadi.
Penggunaan inovasi ini membantu mengurangkan pencemaran alam sekitar akibat pembuangan polybag plastik. Kedua ialah mengurangkan penggunaan plastik. Inovasi ini menjadi alternatif kepada polybag plastik hitam yang sukar terurai dan sering menjadi punca pencemaran tanah serta meningkatkan sisa pepeja. Ketiga ialah menggunakan bahan buangan secara kreatif. Sisa dapur dan kertas terpakai yang biasanya dibuang dapat dimanfaatkan semula menjadi produk yang mempunyai nilai dan kegunaan. Keempat ialah menyokong amalan 3R. Go Green Pot menggalakkan amalan reduce, reuse dan recycle melalui penggunaan semula bahan buangan dalam penghasilan pasu tanaman. Kelima ialah mudah dihasilkan dan kos rendah. Bahan yang digunakan mudah diperoleh dan tidak memerlukan teknologi yang kompleks menjadikannya sesuai dihasilkan oleh murid, sekolah dan komuniti. Keenam ialah selamat untuk anak pokok. Pasu ini boleh digunakan terus bersama anak pokok ketika proses pemindahan ke tanah tanpa mengganggu sistem akar sekaligus mengurangkan risiko kerosakan akar. Ketujuh, meningkatkan kesuburan tanah. Apabila terurai, bahan organik dalam Go Green Pot membantu menambah nutrien kepada tanah dan menyokong pertumbuhan tanaman. Kelapan, mempunyai nilai pendidikan STEM. Inovasi ini mengintegrasikan elemen sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik melalui proses mereka bentuk, menghasilkan, menguji dan menambah baik produk. Kesembilan ialah berpotensi dikembangkan. Go Green Pot boleh ditambah baik dari segi saiz, bentuk dan campuran bahan untuk digunakan dalam pelbagai tanaman serta berpotensi dikomersialkan. Yang terakhir ialah meningkatkan kesedaran kelestarian. Inovasi ini mendidik masyarakat tentang kepentingan menjaga alam sekitar melalui pengurusan sisa dan amalan penanaman yang lebih hijau. Tuan-puan, sekarang kita akan lihat pada pengiktirafan inovasi STEM iaitu pengiktirafan inovasi Go Green Pot yang kami telah hasilkan. Iaitu Go Green Pot ini kami telah hasilkan pada tahun ini iaitu pada tahun 2026 di SJKT Terengganu. Jadi, proses pemohonan kami untuk hak cipta adalah masih dalam proses terutamanya bagi MyIPO. Kami juga berusaha untuk melindungi idea dan inovasi kami sebagai harta intelek untuk masa depan yang lebih mampan. Dan juga kami juga membuat persediaan penyertaan dalam pelbagai pertandingan inovasi yang berperingkat daerah, negeri dan juga kebangsaan supaya kami dapat mengangkat inovasi Go Green Pot ini ke peringkat yang lebih tinggi dan memberi impak yang lebih luas kepada semua agensi, masyarakat dan sebagainya. Dan kami juga sangat berharap yang inovasi Go Green Pot ini sangat berpotensi untuk diperluaskan melalui kerjasama dengan sekolah, komuniti dan agensi-agensi yang berkaitan. Jadi kami bersama-sama membina rangkaian hijau untuk komuniti yang lebih lestari dan berdaya maju melalui penghasilan inovasi Go Green Pot ini.